Kali ini kita bercadang untuk mengekalkan nama Kota Madani sebab ini adalah hasrat daripada kerajaan pada hari ini dan khususnya daripada Perdana Menteri sendiri, di mana kalau kita tengok tadi kita dah dengar bagaimana konsep itu sangat menyeluruh dan digarapkan sekali dengan visi Chase City yang dibawa oleh Wilayah Persekutuan. Jadi dia tidak ada kaitan sebenarnya seperti mana yang kita dengar kat luar bahawa nama Madani ini tidak akan kekal apabila kerajaan bertukar dan sebagainya. So bagi saya yang paling penting ialah konsep dia. So apa yang kita faham tentang konsep Madani dan apa yang kita faham dengan konsep Chase City tadi sebenarnya adalah satu konsep yang menyeluruh. Jadi bagi saya ia bukan hanya menggambarkan kerajaan pada hari ini kerana ia hasil dari idea yang tercetus daripada kerajaan pada hari ini, tetapi ia lebih kepada konsep dia. So I think kita doalah hopefully ia akan kekal lah, sebab bagi saya ia satu konsep. Kalau kita berjaya melaksanakan di Putrajaya perkara ini, mungkin kita akan insya-Allah melaksanakan juga di tempat-tempat lain.